Ini adalah package Pro di mana pendaftaran untuk dapatkan package Pro ni adalah RM10 sahaja untuk promosi buat masa sekarang ini. So, bila daftar sahaja RM10, saya akan bagi satu apps dan anda boleh login sahaja. Dan dekat sini boleh lihat, ini adalah produk top up yang kita boleh jual. Hanya dalam satu apps sahaja. Kita tak perlu banyak apps untuk jual banyak produk. Satu apps kita boleh jual semua produk yang ada. Ini adalah produk top up. Dan kita pergi pada, ini adalah data. Ini adalah top up pin. So, siapa yang ada guna Touch and Go, dia boleh top up juga untuk Touch and Go card NFC, ataupun boleh top up terus kepada apps Touch and Go. So, dia boleh bayar bil telefon ataupun bil internet. Dia boleh bayar bil utility. Kebanyakan bil TNB, bil air seluruh Malaysia ada dalam satu apps ni. Lepas tu, siapa yang main game, dia boleh top up game. Yang ni pun top up game. Macam kalau dekat kawasan kita tu ramai orang luar, contohnya Indonesia, Pakistan, Bangladesh, juga ada top up dalam apps ni. So, siapa yang ada PTPTN, dia nak bayar PTPTN pun boleh menggunakan apps top up ni. Dan kita akan lihat berapa pendapatan daripada untuk akaun ni. Semula pada tahun lepas, bulan Julai, kita ambil pada 1 bulan hingga 31 bulan Julai 2025, 1 tahun lepas. So, ni baru bulan 6, tak sampai setahun lagi, lebih kurang 11 bulan. So, boleh lihat dekat sini, masa mula-mula akaun ni start, komisen yang dia dapat sebanyak 83 sen, 48 sen, 41 sen sahaja. So, kita akan lihat untuk terkini bulan 6, boleh lihat dekat sini. Sehari boleh dapat RM49, RM44, RM57, RM36. Ini adalah purata rebate yang dapat setiap hari. Bulan 7 dia start, tak sampai setahun pun lagi, tak sampai RM1 pun dia dapat profit. Yang ni untuk bulan 6, 1 hingga 4 hari bulan 6, dah boleh dapat purata RM50 sehari komisen. So, itu kelebihan siapa yang menggunakan apps top up ni. Selain daripada dapat keuntungan apabila jual top up dan bayar bil, dia juga akan dapat rebate komisen daripada transaksi orang lain. Ini adalah package Pro, pendaftaran sebanyak RM10. Daftar RM10 sahaja, tapi dalam tempoh setahun dah boleh dapat RM50 sehari. So, itu adalah, bagi saya, adalah modal yang paling rendah untuk start bisnes top up dan bil ni. So, boleh guna sistem top up untuk top up sendiri ataupun jual kepada orang lain. Dalam masa yang sama, kita akan dapat pendapatan RM50 sehari. So, bayangkan 1 tahun akan datang, mungkin dah jadi RM100 sehari, RM200 sehari. So, just guna sahaja macam biasa kita top up nombor sendiri, bayar bil sendiri. Dalam masa yang sama, rebate ni akan bertambah. So, siapa yang nak dapatkan sistem top up dan bil ni, boleh lihat link dekat bio saya ataupun boleh contact saya untuk pertanyaan lanjut.